Alamak. Hello? Hello Mama. Adik lupa nak ambil beg adik kat dalam kereta. Boleh tak Mama patah balik ke sekolah hantar beg adik? Aduh, Mama tak boleh adik. Kalau Mama patah balik, nanti Mama lewat nak pergi kerja. Adik boleh hidup je kan kalau tak ada beg tu? Okey Mama. Adik cuba. Okey, bagus. Nanti Mama ambil adik lepas habis sekolah. Bye. Hai Tuan, saya nak ambil anak saya. Apa dah jadi sekarang ni? Sebelum saya cakap, saya nak minta maaf. Cuk! Jangan cakap lagi. Lega. Cuaca sekarang panas. Okey, Tuan boleh cakap. Anak awak dah meninggal dunia sebab awak tak patah balik hantar beg anak awak. Apa? Anak saya meninggal hanya sebab saya tak patah balik hantar beg? Awak sedar kan yang anak awak sekolah dekat skydiving?